Hai guys, hari ni kita ada sebiji Lexus RX 200. Baru je upgrade CarPlay interface. So korang tengok dekat depan ni masih original punya UI. Nak pergi CarPlay tu just tekan je home button ni 3 second. And then dah keluar ada CarPlay after korang connect lah. So cara nak pakai dia senang je guys. Korang connect je phone korang dengan Bluetooth interface ni. And then korang tekan lah destination, salah satu destination korang nak pergi. So dia akan terus keluar dekat screen ni lah. And then kalau nak control dari screen ni pun boleh macam ni. Sekarang lagu pula. Kalau lagu ni, kalau korang ada Spotify, YouTube Music ataupun Apple Music, dia akan keluar widget macam ni lah. So nampak lagi nice. Okay, sekarang saya nak play lagu ni. Korang boleh dengar dia punya suara macam mana, cun ke tak cun. Kejap guys, sebelum terlupa, korang punya original masih boleh pakai lagi lah. Korang punya radio, korang punya aircon, semua boleh pakai lagi. Jangan risau, 360 kamera korang still boleh pakai lagi guys. So kepada owner Lexus RX 200 kat luar sana nak pasang CarPlay interface ni, korang boleh terus PM kita, okay? Apa Roger?